Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adlisha dan saya akan kongsikan berkaitan pembentangan pada hari ini yang bertajuk Pendidik Digital dan Kontemporari Pencetus Masyarakat Madani. Jom kita saksikan. Apa itu pendidik digital dan kontemporari pencetus masyarakat madani? Ada 4 topik yang kita bincangkan. Yang pertama sekali tentang integriti akademik. Jom kita tengok apa itu integriti akademik. Integriti akademik merujuk kepada prinsip kejujuran, amanah, tanggungjawab, keadilan dan rasa hormat dalam semua aspek berkaitan dengan pendidikan. Dari aspek guru pula, ia bermaksud memastikan amalan pengajaran, penilaian serta penggunaan sumber ilmu yang dilakukan secara jujur dan beretika. Ini bermakna guru-guru perlulah menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pendidik dengan begitu integriti, kompetensi dan juga berdedikasi. Baik. Yang pertama kita akan fokuskan kepada kita akan bincang tentang langkah-langkah untuk meningkatkan integriti akademik dalam diri seorang guru itu. Baik, yang pertama sekali mestilah menjadi teladan ataupun role model. Okey, apa itu teladan? Kenapa guru kena jadi teladan? Ini kerana guru harus menunjukkan tingkah laku yang berintegriti seperti tidak meniru, tidak memplagiat atau menyeleweng fakta dalam pengajaran dan pentaksiran. Okey, mereka perlulah mendapatkan sumber itu dengan secara telus dan jujur. Okey, seterusnya, untuk mengamalkan etika profesional, guru perlulah sentiasa mematuhi kod etika perguruan termasuk menjaga kerahsiaan maklumat murid dan tidak menyalahgunakan kuasa sebagai pendidik. Okey, rata-rata guru memiliki maklumat-maklumat peribadi murid, terutama dari segi nombor IC, nombor telefon, alamat, bahkan gambar murid itu sendiri. Jadi guru tidak boleh menggunakannya atau menyalahgunakannya dengan sewenang-wenangnya. Okey, guru perlulah menjaga kerahsiaan ini dan maklumat ini sangat sulit dan perlu disimpan dengan berjaga-jaga. Okey, seterusnya, memberi penilaian secara adil dan telus. Okey, sebagai contoh di sekolah menengah kita ada pentaksiran bilik darjah. Okey, jadinya guru perlu mengelakkan amalan pilih kasih atau menilai berdasarkan faktor luar selain prestasi pelajar yang sebenar. Ini bermaksud kita tidak bolehlah bersikap berat sebelah, pilih dulu dan juga orang kata sikap memilih. Okey, semua pelajar sama rata. Kita perlulah memberikan pendidikan yang sewajarnya, sebaiknya dan sepenuhnya memenuhi keperluan mereka secara adil dan saksama. Okey, seterusnya mengelakkan plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Iaitu mengelakkan daripada aktiviti meniru atau kata salin sumber daripada orang lain tanpa izin. Okey, dalam menyediakan bahan pengajaran atau membuat penyelidikan, guru perlu memberikan kredit kepada sumber asal. Okey, yang mana apabila kita mengadakan membuat rujukan ataupun kita mendapatkan satu fakta daripada satu sumber, kita perlulah memastikan kredit diberikan kepada sumber itu sendiri. Sebagai contohnya, kalau kita dapatkan maklumat itu dari jurnal ataupun mana-mana sumber risalah atau terbitan, kita perlulah memasukkan nama pengarang itu sendiri ataupun penerbit daripada sumber itu sendiri. Okey, seterusnya menghadiri latihan dan bengkel profesional. Okey, ini sangat penting dalam satu tempoh tertentu kita perlulah menghadiri latihan dan bengkel profesional. Kenapa? Kerana kita perlu sertai kursus pembangunan profesional tentang etika, integriti pendidikan untuk meningkatkan kesedaran dan amalan baik. Okey, dari semasa ke semasa kita perlulah kita istilahkan menggilap semula skill-skill ataupun kemahiran-kemahiran yang perlu kita jaga dari semasa ke semasa untuk memastikan kita memberikan khidmat pendidikan yang sewajarnya dan sebaiknya, terbaik kita boleh berikan kepada para pelajar. Okey, dan akhir sekali kita dapat menggalakkan budaya kejujuran dalam kalangan murid, iaitu kita dapat mendidik pelajar tentang kepentingan integriti akademik supaya mereka membina semula nilai yang sama. Okey, seterusnya jom kita bincangkan. Topik yang kedua akan kita bincangkan pada hari ini adalah had etika komunikasi digital dalam profesionalisme guru. Okey,
Hal ini merujuk kepada batas-batas tertentu yang perlu dijaga semasa berinteraksi dalam talian, terutamanya apabila melibatkan pelajar, ibu bapa, rakan-rakan sekerja mahupun masyarakat umum. Okey, ini bertujuan agar untuk mengekalkan integriti, profesionalisme dan kepercayaan terhadap profession keguruan. Kita perlu menjaga imej kita sebagai pendidik. Kita tidak boleh menyalahgunakan orang kata jawatan kita sebagai guru hanya sebagai kuasa. Tidak, kita adalah pendidik ya. Okey, berikut merupakan beberapa had etika yang penting untuk kita semua. Yang pertama sekali, menjaga privasi dan kerahsiaan. Seperti saya ada sentuh sebentar tadi, kita perlu elakkan berkongsi maklumat peribadi pelajar atau rakan sekerja tanpa kebenaran. Okey, iaitu kita jangan memuat naik gambar, video atau perbualan peribadi yang melibatkan murid tanpa keizinan. Sebagai contoh, sewaktu PDP, kita tidak boleh merakam gambar pelajar-pelajar kita dengan sewenang-wenangnya. Melainkan kalau kita terlibat dengan sebarang tugasan khusus, perlu merakamkan gambar tersebut dengan izin pelajar itu saja, dan gambar itu perlulah dinilai supaya tidak melibatkan perkara-perkara sensitif ataupun mencemarkan imej pelajar itu sendiri. Seterusnya, bahasa dan nada komunikasi yang sesuai. Ini penting ya. Okey, kenapa? Kerana kita gunakan bahasa yang sopan, profesional dan jelas ya. Kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, sindiran atau nada sarkastik dalam mesej atau hantaran media sosial. Kita perlulah menyampaikan suatu input itu secara beretika, berbudi bahasa dan menjaga sangat-sangat bahasa kita. Okey. Seterusnya, kita perlu mengelakkan hubungan yang tidak profesional. Yang mana kita janganlah berinteraksi dengan murid melalui media sosial peribadi. Sebagai contohnya, menghantar mesej peribadi di luar waktu sekolah tanpa tujuan rasmi. Melainkan kalau pelajar itu ingin bertanyakan soal kerja-kerja sekolah ataupun tugasan-tugasan pentaksiran berterusan yang telah pun diberikan kepada mereka, dan mereka ingin memastikan sebarang maklumat itu, kita hanya perlulah berkongsikan maklumat yang perlu sahaja. Selain daripada itu, kita dilarang sama sekali untuk menyampaikan, atau kita dilarang sama sekali untuk berkomunikasi mereka tanpa kepentingan yang rasmi. Okey, seterusnya, tidak menyebarkan maklumat palsu atau tidak sahih. Penting ya, kerana guru harus menyemak kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya. Elakkan daripada menjadi ejen penyebar berita palsu yang boleh merosakkan reputasi institusi atau individu. Okey, sebarang kenyataan perlu disampaikan apabila kenyataan itu adalah sah dan dan mendapat orang kata kesahihan. Sebagai contohnya, memo rasmi disampaikan oleh pentadbiran sekolah ataupun peringkat daerah maupun negeri dan kebangsaan. Sebagai contohnya, pengumuman cuti ataupun program-program atau majlis-majlis rasmi. Itu sahaja yang kita perlu sampaikan sekiranya maklumat itu telah pun disebarkan secara rasmi melalui pekeliling ataupun memo. Okey. Kita juga mengelakkan penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, kita mengelakkan daripada mengkritik pihak sekolah, KPM atau individu secara terbuka di media sosial. Okey, ini dilarang sama sekali ya, kerana kita perlu mengelakkan penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan pribadi yang boleh menjejaskan imej guru. Okey, kita sebagai guru perlulah beretika, berintegriti dan juga menjaga disiplin dan juga imej institusi kita sebagai pendidik. Yang mana KPM berusaha untuk memastikan agar media sosial ini menjadi platform ataupun medium dalam kita menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan juga beretika sahaja. Kita dilarang sama sekali menggunakan media sosial untuk menyampaikan perkara-perkara yang negatif ataupun berunsur pengaruh demi kepentingan diri sendiri. Okey. Dan akhir sekali, kita perlulah patuh kepada dasar dan garis panduan sekolah. Ini maksud sentiasa merujuk kepada polisi rasmi berkaitan penggunaan komunikasi digital dalam konteks pendidikan. Okey, kita tidak boleh menggunakan bahan-bahan ataupun menyampaikan apa-apa info tanpa kesahihan daripada KPM terutamanya dan juga pihak sekolah, yang mana ini berisiko kepada
penyebaran berita palsu dan juga memberi orang kata polemik dalam kalangan masyarakat yang menyampaikan ataupun membincangkan tentang perkara-perkara yang tidak tepat dan akhirnya mengeruhkan lagi keadaan. Belum habis lagi. Ada lagi, kita akan bincangkan tentang etika integrasi murid dalam talian. Okey, ini merujuk kepada prinsip dan amalan yang perlu diterapkan untuk memastikan penglibatan murid dalam pembelajaran digital berlaku secara beradab, selamat dan berkesan. Okey, ianya sangat penting dalam dunia pendidikan secara moden, terutama sekali dengan penggunaan platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan aplikasi pembelajaran yang lain. Okey. Apakah contoh-contoh etika murid itu yang perlu, etika integrasi murid yang perlu murid itu ikut atau patuh? Yang pertama, mestilah menghormati guru dan juga rakan sekelas. Okey, yang mana murid perlu memberi perhatian semasa sesi dalam talian, tidak menyampuk atau membuat bising. Okey, sekiranya murid ingin bertanyakan apa-apa soalan, perlulah meminta izin seperti menekan emoji tangan ataupun angkat tangan semasa video kamera sedang diaktifkan. Okey. Gunakan bahasa yang sopan dalam ruang sembang atau ketika bercakap. Sebagai contohnya, menggunakan perkataan seperti terima kasih cikgu, maaf saya tak faham, dan bukannya komen sinis atau emoji yang tidak bersesuai. Jaga ya, jangan kita gunakan emoji yang sewenang-wenangnya. Okey, seterusnya, kita perlulah mematuhi masa dan peraturan sesi. Okey, iaitu kita perlu hadir ke kelas atas talian tepat pada waktunya. Okey, kita perlu patuh kepada arahan guru seperti memastikan mikrofon apabila tidak bercakap. Sebagai contohnya, masuk kelas Google Meet 5 minit awal dan tunggu giliran untuk bercakap. Okey. Seterusnya, kita tidak boleh meniru atau melakukan aktiviti plagiarisme, iaitu kita menghantar tugasan dengan hasil tugasan itu kita usaha sendiri. Okey, kita tidak menyalin bulat-bulat dari internet atau rakan lain. Sebagai contohnya, menghuraikan karangan bahasa Melayu sendiri, bukan hanya copy paste, istilahkan copy paste ya, dari laman web. Okey, seterusnya kita perlulah berpakaian dan berkelakuan sopan. Seperti contohnya, kita perlulah memakai baju berkollar, kita perlu dalam keadaan yang kemas, kita juga perlulah berpakaian yang lengkap, tidak mencolok mata apabila kita berada dalam sesi dalam talian. Okey. Kita juga tidak menyalahgunakan platform digital. Dilarang sama sekali ya. Elakkan menyebarkan maklumat palsu, membuat jenaka tidak sesuai atau membuli secara cyber. Okey. Sebagai contohnya, tidak memuat naik gambar cikgu tanpa izin ke media sosial atau membuat meme yang memperlekehkan rakan. Okey, itu merupakan contoh yang tidak baik. Dan akhir sekali, kita perlulah bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Kita perlulah aktif bertanya, menjawab dan menyertai aktiviti kelas secara sukarela. Sebagai contohnya, kita perlulah menyertai kuis interaktif, Kahoot atau menjawab soalan dalam Google Form tanpa dipaksa. Okey, jom kita sama-sama amalkan tau. Kenapa kita perlu tekankan semua ni? Kerana di Malaysia kita terikat dan kita kena patuh dengan perundangan yang telah pun termaktub di negara kita. Okey, sebagai contohnya, perundangan dalam pendidikan digital merujuk kepada undang-undang dan peraturan yang mengawal selia penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bertujuan untuk melindungi hak, keselamatan dan privasi semua pihak yang terlibat. Tak kisahlah murid ke, guru ke ataupun institusi pendidikan itu sendiri. Okey, yang pertama antara perundangan yang berkaitan, yang pertama sekali adalah aktiviti Akta Perlindungan, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 PDP-8. Yang maksud kita perlu akta ini melindungi data peribadi murid dan guru daripada disalahguna atau disebar tanpa izin. Ada ya. Okey, seterusnya Akta Komunikasi dan Multimedia pada 1998. Maaf. Akta ini mengawal selia kandungan digital dan penggunaan internet supaya tidak menyalahgunakan kemudahan komunikasi. Okey, seterusnya Akta Hak Cipta 1987, iaitu melarang penggunaan bahan digital seperti gambar, muzik dan nota tanpa kebenaran pemilik asal. Kita perlu ada kredit kepada empunya sumber itu ya.
Seterusnya, Akta Kanak-kanak 2001. Akta ini melindungi murid daripada eksploitasi dan jenayah cyber seperti buli dan gangguan seksual dalam talian. Okey, sebagai contohnya, guru tidak boleh berkongsi nombor IC murid secara terbuka. Okey, sangat sulit nombor IC pelajar. Murid tidak boleh menyalin video YouTube untuk tugasan tanpa kredit kepada pencipta asal. Okey, sebagai contohnya, apabila kita menjalankan pentadsiran secara berterusan, kita perlulah apabila kita masukkan video sebagai bahan kajian kita, pada akhir sekali kita perlulah berikan kredit kepada empunya pemilik video tersebut. Dan juga elakkan menggunakan gambar murid untuk promosi sekolah tanpa persetujuan ibu bapa. Okey, itulah sedikit perkongsian yang dapat saya berikan kepada anda pada hari ini. Okey, sebarang salah silap atau tersasut kata, ampun maaf, saya pinta, dan harap perkongsian daripada saya ini memberikan manfaat kepada anda semua. Okey, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.